tahu kata kalau salah kena bayar denya tu pun tak apa dah. Den ni nah kena semulih seekor kambing ataupun seekor unta. Nah, tak ada unta pergi ke lembu, tak ada lembu tu je ekor kambing. Nah, tu di antaranya. Kalau tu orang buat salah patai lari dalam haji, dalam umrah, salah besar kena semulih kat unta lah tu. Nah, ataupun kalau salah kecil-kecil ni, kambing je lah seekor. Nah, tu ya den. Den ni darah. Makna kata kena semulih. Kena semulih binatang ternak ke, iaitu seekor kambing. Tu den. Lepas tu den tu ya ada banyak. Nah, jenis-jenis den. Nah, den ni denda lah. Nah, kalau kita kecek mudah-mudah ada denda. Nah, denda tu yang panggil kafarah. Tapi istilah bahasa haji saat ni apabila sebut den ni kena bayar denda, kena bayar den. Makna kata kena bayar kaprap. Dah. Nah, denda gapo? Denda kesalahan. Salah gapo? Hak lari saat ni lah bahawa kita dalam ihram kita pergi wak muka tu, pergi wak muka ni, pergi kerak kuku, pergi kerak rambut. Tu kena bayar den. Nah, den dalam istilah ibadat haji berarti denda ataupun tebusan bagi mereka yang mengerjakan haji dan juga umrah. Kerana apa tu? Kerana dia meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan atau melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram atau larangan bukan ataupun larangan bukan ihram di tanah haram. Ni mabak tu lah lalu nak sebut hadan ni ya panjang. Lalu tu Ustaz akan minta oyak malesok lah dan ni. Dan ni ada banyak. Dam tertib takdir. Nah, dia tertib takdir. Ada satu puak. Nah, tu dia. Nah, lepas tu ya ada banyak dia ke. Nah, dia tertib takdir ni gapo? Ni kita kena tahu. Jadi esok ni Ustaz boleh wi penerangan. Nah, boleh wi penerangan so kurang-kurang kita boleh dengar wi biasa dengar di lingo tak apa dah.